Welcome back to our channel. to Taiwan. So hari ni kita orang baru habis first paper. First paper. Celaka. So feedback anda? Feedback aku untuk maritime strategik. Tak function pun ambil maritime tu. Tak ada pun maritime dalam strategik tu. Bagi je. Ada ke soalan dia berkaitan? Airline. Apa benda lah. Airline tu aku rasa dia suruh kita ke Sarawak balik tu. Oh ni. Suka. Suka? Lepas tu Saya dapat hitam. aku rasa kita baik-baik Sarawak tu buang. Sorry sikit. Aku tak Okay. apa-apa. Ni nak pergi mana? Selamat ke nak makan kat atas tu? Selamat ke weh? Tengok Usna je tak selamat je. Usna memang tak selamat. Oh damn. Korang nanti ke kita orang nak pergi mana pula lepas ni? Belum apa-apa lagi nak Spain ni. Nak pergi Spain. Tapi duit Europe mahal sangat. Sekarang berapa? $1, €1 RM4 kita. Sakit tu. Kiranya macam duit kita je lah, tak ada lah mahal. Tak mahal. Aku dah tengok €300 $1,000 lebih. Okey, tak apa. Doakan kita orang. Please. Alah, aku nak pergi Spain. Aku nak vibe dia. Tolong doakan kami dapat duit lebih. Pergi sana pun tak apa dah. Nak sugar daddy. Dan seorang tu dah ada sugar-sugar dah. Seorang dah ada sugar, lagi 3 tak ada sugar. Tolong ada Lagi backup 3 please pun tak apa mengharapkan dah. Tuhan. Lepas tu habis-habis paper kita orang dekat sini makan Makan, tepi pantai. menung. Tahu. Sekejap aku nak flip kamera. Okay, mana nak dapat makan dekat tepi pantai. Kau nampak lah Husna dan fotografernya. Mau je? Lamamu bersama. Lepas nak duduk ke? Okey. Boleh bersila? Lupa. Kau jatuh ke? Jatuh? Kalau aku jatuh tak apa, barang jatuh aku tak nak. Makanan jatuh. Laptop jatuh, semua jatuh. Dia ada 3 papan, 4 papan. Apa dia? Dia ada 3 papan, 4 papan. Seluas lah. Capik Johari AIT. Terlalu punya. Ya. Tapi mana dia? Nah, bawa ni. Siza. Wah. Siti Zubaidah Sultan Zainal Abidin. Siza. Kredit tu siapa? Anjay pun. Macam dia tak dalam frame tu. Kalau dalam frame. Agak ah. Baik. Rate untuk hari ni. Dulu dah. Apa? Exam. Paper ini. 10 senang. Okey. Wajib yang cakap nak jawab setengah jam lepas tu nak keluar. Aku tunggu je dekat belakang tadi. Dia sebab faktor kesihatan dan juga faktor tak cukup tidur. So 8.5/10. Sebab saya baca soalan 3 kali dia macam loading. First tu untuk belajar membaca soalan. Lagi usah naik. Aku baca aku jawab benda siap soalan macam. Lepas tu kali kedua untuk faham, kali ketiga baru jumpa jawapan. So masuklah Maritime Operation Management. Marilah sambung belajar dekat Terengganu UMT Cita Warisan. Sebab kita boleh makan dekat tepi pantai, atas pantai. Sekejap korang. Aku flip. Sabar korang. So this is our random vlog for today. Benda ni sampai kat mana? Depan lagi. Nanti air masuk kan. Sebab kayu ni bong dia tahan air tau. Tapi kalau dia masuk air kat dalam ni, so dia akan cepat mereput. So Sebab saya orang pantai. orang pantai.
apa nak dustakan nikmat apa lagi sebagai student UMT. Maritime. Boleh makan atas ni. View Bali kot. Bali ni mana? This is Bali. Suka. Bali UMT. Dah beli tiket dah. Tolong hadiah jadi saya import sana. Boleh, insyaAllah boleh. InsyaAllah aku ada duit. Suruh import. Bali Eh? UMT. Apa? Export. Oh, export. Import. Import lah. Import lah. Betul lah. Nak import kau macam mana? Tak, aku cakap Nak import barang. Import barang. Aku pun nak import barang. Nak Bukan cakap hari tu dah berhenti. Aku dah berhenti dah. Tolong Astaghfirullahalazim. Dono. Apa Dia cantik lah view kat sini. Dia robot Spanyol. Dia Sekarang. orang kata gayung ke tarik air. Penak tu nasi kuning. Apa? Basuh tangan guna ni je weh. Cukup dah tu. Kena basuh guna air teh. Guna niat je lah. Ni kan air mustakmal. Okey lah. Yang mana pula air mustakmal ni? Bodoh. So guys, jangan ikut Usna, Sorry, apa yang aku cakap. Air laut kau sebut mustakmal. Air mustakmal tu air apa? Ha? Air boleh diminum kan? Air boleh dibuat wuduk kan? Kan boleh. Yelah. Air yang boleh buat wuduk tu air sekejap. Air salji, air sungai, air tasik. Tu 7 jenis air. Tu je jenis air. Dia- Mana aku tahu? Dia ada 4 kategori dia. Oh. Dia ada Tadi, Mughalazah, Maritim tak maritim. Itu najis. Najis yang tu 3. Safety. Belajar agama balik. tu 3. Air tu ada musyamal. Musyamal tu air yang terdedah dekat matahari. Ada lagi satu mau tahu situ. Itu najis bodoh. Macam dia ada air yang terdedah matahari, air yang digunakan, lepas tu air yang dah kotor dah najis. Lepas tu air bersih. Air bersih yang ambil wuduk. So ini air apa? Air yang terdedah matahari dengan air digunakan. Tak, yang ni tak dikira air terdedah matahari. Habis nak apa? Laut kau nak tutup dengan apa? Kanopi. Yelah terdedah lah kan. Dia air yang dalam bekas atau something yang air dan tak bergerak. Faham tak? Contoh macam kau ambil air ni dalam bekas ni kan, takung. Tapi kau nak buat ambil wuduk. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia Syubhah. bukan syubhah. Apa ni? Syap. Wajib, Harus, sunat, harus, makruh. Dia makruh. Bagus anak ustaz ni kita kenal. Kita ada kawan dengan anak pak ustaz. Betul. Pak Imam. Dia Pak Imam. makruh. So, tamatlah sudah sesi pembelajaran kita Pada hari ini petang. pasal Air. Pasal air, membincangkan kategori air. puncanya daripada Usna. Tamatlah sudah. Ini zaman ada pantai. Tak perlu orang ada tasik. Diorang ada Boleh mandi ke? Tak boleh kan? Diorang ada Kita boleh riak. Kita ada pantai. Kura-kura. Kalau dekat UMT ketam melintas. Ya bodoh. Dah naik berita dah Dekat Uniza ada kura-kura melintas. Mana datang kura-kura weh? Diorang tasik kan? Tasik. Kura-kura Ada kura dekat atas jalan. Kura-kura tu bersambung daripada kita punya tu kak, paya. Tak semua berpunca daripada kita. Awak lah. So, Yuniza ada apa je? Awas. Banyak unik. Hospital. Ladang go, apa padang go, Padang Goh. kuda, Diorang ada muiz. Muiz, Padang Goh. Lepas tu pada bola FIFA punya saiz. Diorang ada siumat 24 jam. Tak, kita pun 24 jam juga. Tak. Tutup pukul 2. Tak, Kita ada 24 jam dah. Sebab itu aku lepak sampai kru tu Ya weh. Dia ada waktu dia kot macam student mid-sem pula. Kalau dah cuti study week lagi. Tak, dia ni je. Boleh ke? Boleh. Kita akan Tak, usahakan. aku nak orang Borneo. Tak kisahlah kalau bukan dia ke apa. Sebab aku nak diorang punya tradition tu. Minta dia carikan. Gila. Minta dia carikan. Aku ni dulu lagi aku cakap kalau boleh aku nak orang Borneo. Okay, so orang Borneo sila komen. Dia nak kenal. Nak orang Borneo. Tak Borneo tak kawan. Sebab saya dah semenanjung. So nak Borneo. Okay, siapa yang Borneo boleh komen je nanti. Ya aku nak kentut tu. Sorry tu kalau Kata lah ni open tak. orang bawah dengar kalau Sumpah. Sorry tu. Hari tu dia kata bergetar kayu lagi. Tolong. Ya tak yakat bagi. Ya tak, aku tak sensor aku tadi. Aku akan ulang banyak kali. Kau tunggu, kau sabar jap.
Alah, gentuk is normal. Ya, normal. Tapi tak normal kalau At least ada berita baru korang. Orang Sarawak rindu semua. Rindu kita. Okay. bukan rindu kita, rindu semua. Nampak tak? Okay, bermakna macam Nunu, dah boleh dah ni kita check tiket. Bodoh tu. Dah boleh boleh dah tu. Kita check tiket. Lepas tanya Roy bila free semua. Sekejap aku ada. Sekejap VC. Tak, kita orang nak call dengan budak Sarawak. 16 lah. Tak ada. Oh, tak angkat kan. Format Calling. Tadi pun ada check. Ni kau tegak macam ni je. Yang di sana benda lain, yang di sini yang lain. Oh, kejap. Tak nak. Tak nak. Mana? Tak nak. Oh, memang kayu ni yang saya ni. Nak tahu tak? Fun fact pasal kita orang berdua. Apa dia? Tak, sebenarnya kita sebenarnya rupa-rupanya. Ya. Apa yang Rupa-rupanya. Rupa apa? Oh, Rupa kita orang ni dapat daripada sem 1 lagi. Ya. Ada gambar berdua. Memang daripada sem. Ui, babi kau dah jatuh bodoh handphone ni. aku. Ini aku persen. Sikit yang ni aku persen. So itu daripada sem 1 rupanya. So daripada perempuan gila ni. You want to go Bodoh lah. Sebab aku tengok apa? Archive IG kan. Ya. Archive IG Tak buka dengan sangat, malas. archive yang aku buat highlight untuk kita kan. Macam ni gambar aku dengan Nunu. Cuma gambar ni. Bila tak ingat Ada dah. yang waktu before kita exam lagi. Ya. Aku pun tak ingat dah sebab aku tak tengok langsung. Aku tak buka IG dah. So tu fun fact-nya. Buka untuk repost. Fun fact-nya lah. Malas. Wih, apa Fun fact S bersama Nunu. Ya Allah. dah gelap sekarang ni. Oi, Siapa tu? Siapa tu? ada orang rindu kita. Oi. Oh. Ya, suka betul. Sekejap korang aku flip. Cakaplah rindu. Masuk YouTube ni. Ya, rindu. Tak ada Tengok, Sarawak 2.0 tak ada lah. Tengok dulu tiket flight. Nanti Nunu sampai. Ha? Kau pun rindu aku kan? Ha? Kau tak dengar? Ha? Kau pun rindu aku kan? Cik, kau rindu ke? Siapa ni? Marah Abang Adin. Abang apa adik? Oh, adik. Adik Adin. Adik jago. Member dah Baru balik kerja merokok. ke tu? Tak kerja? Tanyalah dia. Baru balik kerja? Ya, baru balik kerja. Muka macam tak masuk kerja pun. Jahat. Lepas tu pergi zoom lagi 5 sikit. 4 lah. Aku tak ada tengok ustaz. Cantik dah, sebab cantik. Wih, cantik gila weh. Tak ada baru first day exam tau. Exam second tak tahu asal tadi. Pilih mana nanti kita? Kalau okey ke? Okey ke tak okey? Sarawak gelap cepat sangat, tak sempat nak tengok. Boleh cek sendiri ya nak bulat? Oh, tapi tu ada lagi. Korang? Ni. So korang tamatlah sudah kita punya
video hari ni. video hari ni. So bye. Jumpa lagi nanti. Bye semua. Bye sini. Bye. Sekarang bye. Bye sini. Bye. Bye-bye. Jumpa lagi nanti. See you next video. Next video. Ha.